Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kasih yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, sah-sah pimpinan surau, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan selama-lamanya kita menampakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya malam ini dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kita ruang dan peluang untuk kita bertemu dengan tahun baru 1448 Hijrah. Dan tuan-tuan, malam ni dah malam ke-26. Tuan yang dikatakan masa sekarang ni laju kan. Seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, saya baca satu hadis kan, kata Nabi SAW, kiamat ni tidak akan berlaku selagi mana masa tidak berlalu terlalu pantas. Setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat seminggu, seminggu ibarat sehari, sehari ibarat sejam, sejam ni ibarat, kata Nabi SAW, kita bakar mancis. Berapa lama api tu menyala, macam itulah sejam. Hadis sahih Imam At-Tirmizi. Tuan, hari ni tadi rasa-rasa macam baru je sambut awal Muharram. Tuan, tahu-tahu malam ni dah malam ke-26. Tak lama lagi dah masuk Safar. Kita pun tuan-tuan, kalau kita tengok Masihi pun Allah rasa macam baru je sambut tahun baru 2026. Tahu-tahu raya dah. Raya dah, raya haji dah. Ni dah bulan 7 tuan-tuan. Saya baru ni ada masjid Ustaz bagi jadual kosong hari bulan 9. Bulan 9 minta. Yang kata laju ni. Dalam keadaan masa ni berlalu terlalu pantas. Tapi kita macam tu juga. Tu yang takut tu. Kita bimbang kita gitu. Kita ni tuan-tuan, kita tu sibuk kalut sampai kita tinggal. Kita tak dapat nak kecap dah masa ni. Buat lalu-lalu kan. Dan kita bimbang tu. Sebab kita ni makin hari makin lalai, makin hari makin lalai. Makin hari makin lekor kita dengan dunia. Allahu Akbar. Baik, InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung balik tajuk bulan lepas. Apakah tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia, saya sebut dah sebelum ni, amalan kita ni sama ada diterima atau tidak, dia menjadi rahsia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, ulama ni berdasarkan nas dan dalil-dalil tertentu, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa amal kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelum ni kita dah bincang dah empat tanda-tanda dia. Yang pertama, tuan-tuan, kata ulama, yang pertama, dia tidak kembali kepada maksiat. Yang kedua, dimudahkan melakukan kebaikan dan menjauhi maksiat. Yang ketiga, amal kebaikan dia menghasilkan kebaikan yang lain. Dan yang keempat, istiqamah dengan amal soleh. Baik, hari ini insyaAllah kita masuk tajuk yang kelima. Baik, tajuk yang kelima pula. Yang tanda-tanda yang kelima.
Baik, kata ulama, tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah SWT ni yang kelima, merasa kecil terhadap amal yang dilakukan. Dia orang-orang ni, kalau nak tahu amalan dia diterima oleh Allah SWT ke tidak, dia ada sifat tawaduk. Sifat tawaduk dia kena ada. Dia rasa apa yang dia buat ni, amalan dia ni tak seberapa sangat. Dia rasa amalan dia yang kita nampak hebat ni, kita nampak hebat, tapi dia rasa tak ada apa-apa. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarij Al-Salikin, tanda terimanya amalan seseorang ialah apabila dia merasakan bahawa amalan yang dilakukan masih lagi hina dan sedikit. Sebab tu tuan-tuan, orang yang amal ibadahnya diterima ni biasa, kata ulama, dia ada sifat rendah diri, sifat tawaduk. Tuan-tuan, yang kita boleh sombong ni, tuan-tuan, yang kita boleh rasa hebat pasal kita rasa ni, pasal rasa amalan kita banyak tu ya. Sebab tu tuan-tuan, Allah SWT beritahu dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dia nak beritahu ni, wa ibadur rahman alladhi, bahawa sesungguhnya orang-orang ataupun hamba kepada ibadur rahman, Allah SWT yang maha pemurah. Apa syirat dia? Ada sifat dia ada banyak. Ayat ni dia bagi tahu satu. Dia beritahu dua. Yang pertama kata Allah SWT, yamshuna 'alal ardi hunan. Hunan ni makna berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dia jalan tak ada rasa sombong, rasa tak ada bongkak, tak ada rasa macam gah, tak ada rasa macam akulah seorang neraka, seorang ahli syurga, ada masuk neraka semua. Dia rasa macam tu. Dan wa idza khatabahumul jahilun, dan ketika mana dia disapa, dalam ayat ni tulis sapalah, kata ulama tafsir, makna orang-orang jahil ni dia suka perli kan. Dia suka perli, dia suka kata kau seorang je lah masuk syurga, orang lain masuk neraka. Macam gitu kan. Kau ingat kau pakai kepiah, kau nampak warak, kan, aku kenal kau, macam-macam lah cakap. Kau jahil. Jahil ni bagi apa tuan? Yang ada ilmu pun kena wara bercakap. Ni kau pula jahil. Dapat pula sekarang ni kan ada platform nak bercakap, Facebook kan. Media sosial tu platform untuk orang bercakap. Yang baru ni apa? Tweet. Saya tak pernah dia isi, tapi teruk kan kalau dia orang ikut feedback daripada dia orang. Teruk kan. Orang dia share dia berzina ni rasa macam tak ada apa-apa. Dia share dia mengandung anak luar nikah ni, dia rasa macam benda tu normal. Takut kan tengok. Lalu kata Allah SWT, wa iza khatabahumul jahilun, dan apabila dia disapa, dikata oleh orang jahil, qalu salama, lalu mereka mengucapkan salam, makna selamatlah kamu, makna tak jawab. Layan buat-buat jahil ni tak jadi kerja ke? Layankan WhatsApp, layankan komen kat Facebook, netizen gila ni tak buka kitab tu. Sungguh. Kita cakap macam ni, dia jawab, kita jawab macam ni, dia cakap macam ni. Kita jawab macam ni, dia cakap macam ni. Sudah tak salah layan lagi senang. Macam sekali tu saya ambil gambar. Saya kebetulan kuliah di Puncak Sarjana. Kajang kan. Kebetulan YB, Sani Hamzah. Sani Hamzah dengan saya memang lama dah, baik daripada dulu, baik. Lama sekali dengan pemuda tu, sama pemuda tu sekali kan. Yang komen ni maki satu. Saya pun gambar, maki tak siapa-siapa, bukan friend saya pun. Maki rapat macam-macam cakap. Saya bodoh. Layan tak payah kerja tu kan. Jadi qalu salam. Kalau nak cakap pun selamat, cakap sudah, itu dah. Kalau kita layan mampu itu. Sebab tu tuan-tuan, orang yang rasa amalan dia terima ni, dia tak ada rasa. Tuan-tuan, kita ni nak dibandingkan amalan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, jauh beza tuan-tuan. Tak ada apa itu ni, tak ada nilai itu ni. Baru ni saya kuliah amal hijrah, saya sebut hijrah pertama dan kali kedua pada tahun ke-5 dan ke-7 kerasulan Nabi SAW ke Habsyah. Habsyah di mana tuan-tuan hari ini? Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, sebahagian daripada Sudan, sebahagian daripada Yaman. Itu dulu kerajaan Abbasina ataupun Habsyah yang di bawah pemerintahan Raja Najasyi. Tuan-tuan, sahabat ni sampai di satu tempat namanya Zillah. Zillah ni saya sampai dah. Daripada Mekah naik kapal sampai Zillah. Zillah ni sekarang di bawah Somalia.
ataupun Somaliland. Somaliland ni negara yang tidak diiktiraf. Dia berpisah dengan Somalia tahun 82. Baik. Kawasan tu namanya, daerah tu dipanggil daerah Sailak. Kawasan tu nama dia Zila. Betul-betul tepi laut. Saya sampai jadi kampung nelayan sekarang ni. Dia ada masjid, tapak masjid pun ada lagi. Masjid tu pun dia dipanggil Masjid Kiblatain. Ada dua merah, satu menghala ke Masjid Aqsa, satu menghala ke Masjid Haram. Baik, tak apalah. Daripada Zila ni nak berjalan menuju ke Istana Najasyi. Istana Najasyi ini kat mana? Dekat Makelle. Makelle ni di utara Ethiopia. Saya sampai bulan 1 2025. Saya sampai tengok tapak istana tu ada lagi. Tapak je lah. Kemudiannya makam sahabat-sahabat radhiyallahu anhu yang syahid ketika mana hijrah kali pertama, kali kedua, dan juga makam Raja Najasyi. Dan dipulih dan oleh kerajaan Turki. Kerajaan Turki buat masjid kat situ. Alhamdulillah. Dan daripada Zila nak pergi ke Makelle tu tuan-tuan, kalau jalan kaki 728 km sekali jalan. Tuan-tuan sanggup? Tak tahu suruh dia naik motor. Kita ni tak. Tu jangan hujan semain kat rumah. Tapi yang kita kata kita ni banyak amalan. Kita rasa dia banyak pahala. Sahabat dulu berdakwah. Mana ada sampul? Oh lah betul. Saya datang sini. Cuba miss bagi sampul nak tengok. Contoh. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu Allah SWT pesan kita dalam surah An-Nahl. Ayat 32. Kata Allah SWT, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu menganggap kamu tu suci dan memuji-muji diri kamu. Wa'lamu bimanittaqa. Dan sebenarnya aku lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Jangan kau ingat kau pakai serban, kau pakai jubah, kau boleh pergi surau, kau rasa kau hebat dah, kau rasa kau alim dah. Belum tahu. Allah kata aku lebih tahu. Wa'lamu bimanittaqa. Aku lebih tahu siapa di kalangan kamu yang lebih bertakwa. Tuan-tuan, sebab tu jangan sekali-kali kita suka-suka nak muji diri kita. Sebab tu kita kena rendah diri. Dan hidup kita ni jangan kita nak jadi sombong, kena rendah diri. Allah Taala beritahu dalam surah Al-Hijr ayat 88, warfis janahaka lil mu'minin. Allah Taala beritahu hendaklah engkau merendah diri, yakni Muhammad, kepada orang-orang yang beriman sekalipun mereka ni daripada kalangan fakir miskin. Dan kita sebab kita kadang-kadang nak hormat orang ni, kita tengok dulu dia ni pangkat apa, dia ni jawatan apa, dia ni siapa. Oh kita nak hormat, oh miskin kita tak hormat. Orang kalau miskin kita buat tak tahu ni kadang-kadang. Kadang makan pun tak tahu. Contoh itulah, contoh pasal dia miskin, kita tak ada benefit kat dia. Tuan-tuan, jadi kita buat tak tahu. Tapi kata Allah SWT, engkau hendaklah merendahkan diri walaupun dia miskin, dengan syarat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sebab tu jangan sombong. Sombong. Sebab sombong ni lah tuan-tuan. Saya sebut dah tadi, sebab kita rasa kita amalan kita banyak. Kita rasa kita amalan kita hebat dah ni. Tu yang kita jadi sombong. Tu yang kita tak ada sifat tawaduk. Tu yang kita boleh kafirkan orang, nerakakan orang. Tuan-tuan, kadang-kadang tu biasa ijtihad tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang biasa ijtihad tapi itu sebab biasa ijtihad itulah kita merasakan kita ni hebat lah. Orang lain semua tak betul. Allahu Akbar. Sebab tu kita jadi sombong. Sedangkan saya sebut dah tadi, kalau nak ukurkan dengan, tak usah kata sahabat lah, sahabat tu jauh sangat. Ulama-ulama yang tuan-tuan yang bawah-bawah ni pun kita tak layak nak dibandingkan amalan-amalan mereka. Baik. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang sombong ni Allah SWT selalu sebut. Allah SWT beritahu dalam surah Al-Isra ayat 37, wala tamsi fil ardi maraha. Allah SWT beritahu, jangan kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Maraha ni makna sombong, bongkak gitu jalan. Tak boleh ke orang.
innaka lan takhriqal ard, sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembusi bumi. Hebat kita macam mana pun, kita tak boleh menembusi bumi pun. Walan tablughal jibala tula, dan kita pun tidak mampu nak mencapai ketinggian gunung Ganang. Tak mampu tak. Saya masa ke Nepal, saya daripada Kathmandu tu nak pergi ke Birat Tenaga tu. Nah, bila naik flight tu cantik cuaca, pergi tu tak cantik balik. Balik tu rezeki saya dapatlah tengok puncak K2. Dan dia ada Everest. Everest ni salah satu puncak, dia ada 7. Kalau tak silap saya 7 ke 14, bukan gitulah. Tapi ada 7. Antaranya paling tinggi K2 tu lah, K2. Bila balik tu cuaca cantik, nampak tu kan dia punya puncak K2 tu, kata Masya Allah, kapal terbang sama level. Oh, nak manjat tak adalah. Tinggi tuan-tuan, Allahu Akbar. Kan? Nak manjat tu pun orang ke tuan-tuan. Bukan boleh saja nak pergi manjat, tak boleh. Yang kata kita manusia ni, sebab tu kalau kamu takkan dapat capai ketinggian Gunung Ganang, tuan-tuan, tak dapat. Allah kata bukan senang. Mana bukan senang nak pergi pun. Dan yang kita kata kita nak sombong-sombong sangat ni. Baik, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hendaklah perhitungkan diri kamu sebelum kamu diperhitungkan, makna di hari kiamat, dan timbang-timbangkanlah diri kamu sebelum kamu, maknanya amalan kamu ni ditimbang di akhirat besok oleh neraca mizan. Tadi kita tengok balik kita ni macam mana. Yang kita rasa kita mengaku kita ni hebat apa semua ni, tuan-tuan, kita tengok baliklah kita ni macam mana. Kan? Tengok balik. Sebab tu amalan ni tuan-tuan, tanda amalan kena ditawaduk. Mesti ada tawaduk. Dan jangan sombong-sombong, tuan-tuan. Itu ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah Taala itu, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Takwa kepada Allah SWT. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah SWT kata, perhatikan, hendaklah kamu perhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Hari esok ni makna hari kiamat. Kita ni hidup atas dunia hari ni, apa yang kita buat? Wal tanzur ni, maksud kata ulama tafsir, makna kita tengok, penung, pandang, tenung lama-lama. Contoh macam ni lah, sebelum nak tidur sekejap lagi kan, duduk atas katil sebelum nak balik, tengok balik, hari ni apa yang aku buat, dan semayang aku macam mana, awal waktu ke, kan, semayang Jumaat ke semayang asar, semayang zuhur pukul 4, contoh gitulah. Sibuk, orang kahwin, lancar macam-macam, tak kalut. Fikir balik, hari ni aku ada tak maki orang, ada tak aku fitnah orang, ada tak aku, fikir balik. Sebab tu wal tanzur tu kata ulama tafsir, renung lama-lama, fikir lama-lama, apa yang kau buat hari ni, apa yang kau buat untuk hari esok, hari kiamat besok. Kau nak balik ni, kau nak jumpa Allah SWT kan, kau nak jumpa Allah SWT ni, apa yang kau buat, apa yang kau dah buat. Kau fikir balik, wal tanzur, perhatikan balik apa yang kau dah buat. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Wattaqullah, Allah SWT ulang balik, takwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah SWT ni maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Kan? 2 kali Allah SWT ulang ni kata takwa. Sebab apa? Sebab takwa ni penting untuk selamatkan kita daripada terjerumus dalam neraka Allah. Itu penting. Sebab tu takwa ni tuan-tuan, kita jangan pandang ini. Satu hari Umar Al-Khattab sembang dengan Ubay bin, lupa saya nama Ubay. Ada Ubay. Masa tu Umar ni, dia ni Amirul Mukminin, dia khalifah yang ketiga kan. Kata Ubay, kata Umar, wahai Umar, pernah tak kamu berjalan, tahu tak apa itu takwa? Umar kata tak tahu. Lalu kata Ubay, pernah tak kamu berjalan di dalam yang mana di kanannya banyak duri-duri?
Kata Umar, bahkan mana pernah. Bagaimana kamu jalan? Umar kata, aku jalan dengan penuh hati-hati supaya aku bimbang-bimbang takut terpijak duri. Kata Ubay, dia kata begitulah dalam isbab takwa. Kena hati-hati. Bimbang-bimbang kita ni jadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah SWT. Jadi tak takut dengan Allah SWT. Tu tuan-tuan, Umar Al-Khattab ambil pendapat sahabat walaupun ketika itu dia Perdana Menteri. Ni yang kata takwa-takwa. Sebab tu Allah SWT ulang ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ni, 2 kali Allah SWT ulang. 2 kali sebab apa? Sebab takwa ni kita kena jaga. Sebabkan takwa ni lah tuan-tuan, kita dapat elak daripada masuk neraka. Allahu Akbar. Baik. Tu yang kelima. Yang kelima ni kita rasa amalan kita tak banyak. Kan? Macam saya bagi preview bulan 4 lah. Bila orang tanya dia, seronok lah tengok Haji tiap-tiap waktu nampak kat surau. Ada je kat surau dia tu, kan? Ada nampak. Walaupun hujan ke apa, ada je sembahyang jemaah. Bagilah tips sikit, kan, bagi kami ni, supaya kami dapat semangat macam Haji ni. Dia kata tak ada apa-apa dia tu. Saya pun baru start ni, saya pun dosa banyak. Saya pun dosa banyak. Ni pun Allah SWT izin. Tu yang saya dapat datang semayang kat surau semua ni. Tu cara jawab orang tawaduk tu. Dia kalau jenis tak tawaduk ni, kalau kau cakap ni tu, saya memang daripada kampung dulu, surau ni tempat tidur. Saya ada orang bidan dulu cerita, saya dari lahir sampai pakai real. Mak saya dulu habis jepantang, saya dah pakai serban. Sembang. Tak mau jatuh sembang. Allah. Baik. Yang keenam, tanda amalan kita diterima adalah kita ni sentiasa bimbang amalan kita tak diterima. Ni nanti. Kita ni setiap kali kita buat amalan ni, kita dah ingat takut bimbang, ya Allah, Allah Ta'ala terima tidak amalan aku ni. Dulu kita sentiasa bimbang. Sebab tuan-tuan, dengan perasaan ni lah kita dapat lari daripada puas hati dengan amalan yang kita buat, ataupun kita panggil perbuatan ataupun sifat riak. Riak ni tunjuk ke orang. Ujub ni sendiri rasa hebat. Kalau sum'ah buat tu supaya orang cerita. Tu kan. Bukan tunjuk orang, itu tunjuk orang, yang ni supaya orang cerita. Baik. Jadi dengan bimbang amalan tak terima ni, sebab tu kita setiap kali tu kita buat ibadat dengan penuh keikhlasan. Sebab tu dalam surah Al-Mu'minun kan ayat 60, Allah SWT, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah SWT, dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang telah mereka berikan, sedang hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Maknanya orang-orang ni, kata ulama tafsir, bila kata memberikan apa yang mereka berikan, bermakna bukan setakat beri masa-masa lah. Beri masa untuk sembahyang jemaah, beri masa untuk datang surau, beri masa untuk program Islam. Malah tuan-tuan infak lagi. Tak cukup infak duit jalan Allah, tuan-tuan infak pula tenaga. Bukan cakap hadir je, infak pula tenaga. Berilah apa yang mampu kita beri. Tapi dalam masa yang sama, wa qulubuhum wajilatun, dalam masa yang sama hati mereka gemetar. Gemetar sebab apa? Sebab kerana mereka yakin akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Ni tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha bila dengar, lalu dia tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, yang mereka takut ni, adakah mereka diminum arak? Adakah mereka diminum arak, berjudi dan berzina? Jawab Nabi SAW, tidak wahai anak perempuan As-Siddiq. Akan tetapi mereka ni orang-orang yang solat, orang yang puasa, orang yang sedekah. Sedang hati mereka merasa takut, bimbang-bimbang tidak diterima amalan mereka,
lalu mereka tu bersegera mendapatkan kebaikan-kebaikan. Hadis sahih Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dan juga Ibnu Abu Hatim. Tuan-tuan, buat sampai baiklah. Sebab tu kata Nabi SAW, bila Aisyah tanya ni, apa? Bila tanya tengok takut ni dia orang ni mencuri ke, berzina ke? Yang takut ni, tak, kata Nabi SAW, dia orang ni semayang, dia orang ni puasa, dia orang ni sedekah, dia orang ni semua apa ni? Dia orang ni apa ni buat baik. Tapi bimbang, hati tu takut, bimbang tak terima amalan, lalu mereka segera buat kebaikan. Maknanya mereka buat kebaikan tu berterusan. Manalah tahu dalam banyak-banyak ni Allah tak terima amalan-amalan tu. Tuan-tuan, maksud tak buat, dia tidak rasa berpuas hati dengan amalan satu kan. Ni maksud dia tuan-tuan. Allah Akbar. Sebab tu Imam Ibnu Athiullah rahimahullah ta'ala, antara tanda-tanda amalan belum terangkat ke langit, dia ada 3. Antara dia apa? Kita merasa amalan kita tu sempurna. Tuan-tuan, kita rasa amalan kita ni sempurna. Tuan-tuan, sebab tu kita ni lepas semayang, kita bisa sebut lepas semayang, astagfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, kan? Tuan-tuan, dan rasa tu. Sebab itulah rasanya, sebab kita rasa bimbang-bimbang dalam semayang ada buat dosa. Dalam semayang kita ni kita lara, kita lalai. Tuan-tuan, lepas tu yang habis semayang kita astagfirullahalazim, ya Allah ampun. Tuan-tuan, bukan bawa balik dangdut ni. Tak, bawa lepas semayang, minta juga keampunan daripada Allah SWT. Sebab tu saya sebut tadi, bila orang dia rasa amalan dia sempurna, makna kata Imam Ibnu Athiullah, amalan dia belum terangkat ke langit. Dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, orang mukmin ni kalau dia buat amal, dalam masa yang sama dia akan takut. Takut saya sebut dah, takut bimbang amalan tak terima. Tapi kalau orang kafir makna kafara ni kufur makna ingkar. Orang yang lawan Allah SWT ni tuan-tuan, dia kalau buat amalan ke buat apa, buat kebaikan apa pun, dia tak rasa. Dia rasa hebat dah. Sebab tu kau tuan-tuan tengok, orang-orang Kristian, orang kafir tak? Orang kafir, tuan-tuan, haram tak semayang pun? Tak semayang. Minum arak ni macam minum air kowe. Tuan-tuan, berzina ni siang malam pagi petang tuan-tuan. Tapi bila mati, rest in peace. Abah dia. Ingat senang-senang tuan-tuan. Allahu Akbar. Walaupun dia buat amalan sikit, dia rasa masuk syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hendaklah kamu lebih mementingkan penerimaan amalan berbanding amalan itu sendiri. Mak, kita ni kadang-kadang kita duk kira amalan. Semayang tarawih kena 20, 8 cekai ya. 8 apa barang, 20. Kalau 20 pun macam kat Indonesia 7 minit, berjadah apa? Tuan-tuan tengok tak? Kita tak tengok Facebook, tak tengok handphone semua ni, warak semua orang sama ni. 7 minit tuan-tuan, 20 rakaat. Masya Allah. Kita kalau dekat-dekat begitu pergi. Itu baca Fatihah atau paling laju pun tak silap saya ingat tak sampai lebih daripada seminit. Fatihah lah kalau kita baca tu. Tak usah ikut sangat lah, baca laju-laju pun saya ingat seminit. Allah, ini semua Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buat semayang banyak. Dulu masa saya zaman-zaman tak apa nak mengaji mungkin, semayang dekat masjid Pakistan, main Jumaat. Tengok-tengok geng-geng ni semayang tuan-tuan, semayang sunat. Bagi salam, bangun pun semayang. Selagi tak, dia kan masjid Pakistan ni dia khutbah 5 minit Dia mazhab Hanafi gitu tuan. Bila saya dah pergi Pakistan, saya pergi India, dia India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka ni semua sama. Tuan-tuan jangan pelik Lepas tu masa saya buat korban sana, saya pergi di Nepal, saya pesan dengan kawan saya tu. Saya kata dia orang sini mazhab lain.
Jadi semayang raya pun mungkin lain. Dan lagi pun, saya ni, memang kita ni sebenarnya tuan, kita ni semayang, kata sahabat Nabi Allah Manhum, Nabi SAW betul-betul dah sujud dengan betul, dah sujud, Allahu Akbar, sujud, baru sahabat turun. Bermakna imam tu kalau rokok, biar ada rokok dulu. Ini kadang orang imam rokok, dia sama-sama rokok sekali. Kadang Allah, imam kadang Allah tu lutut sakit, lambat sikit bangun, dia berdiri dah. Imam tak berdiri. Nak kena pastikan imam dulu. Tuan-tuan, saya memang buat itu. Lepas mengaji tak reti ni, buatlah. Tuan-tuan, sahabat saya tu semayang raya di Nepal lah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni, dia rakaat pertama tu dia takbir 3 kali kan. 3 kali, lepas tu dia baca surah. Rakaat kedua, naik-naik macam kita 5 kali takbir, betul? Tapi dia naik-naik tak takbir. Sebelum rokok dia takbir. Itu pun 3 kali kan. Tuan. Jadi Pak Imam pun Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Sahabat saya rokok. Bila rokok, orang yang tak rokok bangun balik. Allah Akbar, saya perhatikan Allah hilang syok semua yang haram tu. Allahu Akbar. Sebab tu kata Sayyidina Ali, kau jangan fikirkan. Kau lebih, kau jangan pentingkan apa tu? Amalan kau, buat banyak. Semayang tu ni, semayang tu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok, saya sambung cerita tadi. Saya tengok Pakistan tu semayang, tuan-tuan. Bila dia sujud pun tak betul, rokok pun tak betul, tamak ninah tak ada, apa pun tak ada. Dia nak semayang nak terima je. Kau semayanglah 100 rakaat pun Allah tak terima. Itu yang ni maksudnya Nabi ni. Kau jangan pentingkan kau punya berapa banyak kau buat amalan. Dan kau kena pentingkan penerimaan amalan. Buat 1 rakaat pun tak apa tuan-tuan. Yang penting man-man, slow-slow, tenang je buat. Semayang sunat 2 rakaat, contohlah kita kata buat 2 rakaat tu. Dan tenang je semayang. Daripada buat 6 rakaat kan, tak tuara hidup semayang. Macam ayam patuk tanah itu. Betul dia kata, pentingkan, kau kena pentingkan penerimaan amalan tersebut. Lepas tu kata Sayyidina Ali dia sambung, tidakkah kamu pernah mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, surah Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Kita semayang ni pun tuan-tuan, laju-laju nak gimana? Kalau slow sangat bayar juga lah. Di depan orang kau slow ni, kat rumah bapak laju, tangan tak semayang langsung. Kalau kat sini nak Tok Siap dah pusing kunci, dah tutup gate, dia duduk seluruh semayang. Itu tak patut juga, kan? Baik. Lepas tu orang Allah SWT ni, dia terima amalan orang ni. Ayat 27 ni mengisahkan Qabil dan Habil. Bila mana Qabil kata aku nak bunuh kamu, kata cakap Habil, lalu Habil jawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Bila mana korban dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, sebab tu kita ni, walaupun kita bimbang amalan kita kan, bagi yang baru sampai ni, ini tanda ke-6, tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah SWT, iaitu kita sentiasa bimbang amalan kita tak diterima. Cuma tuan-tuan, Allah SWT ajar kita ni, dalam surah Yusuf ayat 87, kata Allah SWT, innahu la yai'asu min ruhillah illal qaumul kafirin. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bermakna kita ni orang Islam, orang beriman kepada Allah Taala ni, sesungguhnya tidak ada putus asa daripada rahmat Allah. Dan yang putus asa ni illal qaumul kafirin, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat 87. Orang yang putus asa ni orang kafir. Orang kafir ni memang tak ada apa dah. Dia masa dia menang, okey lah, Tuhan bersama dengan dia. Kalau dia maki Tuhan dia, dia maki lah, dia cakap macam-macam lah.
Allahu Akbar. Sebab tu dia hidup hari-hari, dia semayang pun tidak, apa pun tidak. Tapi bila nak main bola, bila nak sukan, bila nak lawan, bukan main lagi, buat cross. Nak macam tunjuk atas begitu, sungguh. Allahu Akbar. Tentu buat baik, tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebab tu kita ni pun diajar oleh Allah SWT, setiap amalan kita ni dia kena ada perasaan khauf dan raja'. Khauf ni takut, raja' mengharap. Dan dalam surah As-Sajdah ayat 16 Allah SWT beritahu, tatajafa junubuhum anil madadi'. Tatajafa junubuhum anil madadi'. Madadi' ni maknanya mereka ni menjauhkan lambung-lambung mereka daripada tempat-tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Lalu mereka berdoa. Berdoa ni makna beribadat kepada Allah SWT dalam keadaan khawfa wa tama'a. Khawfa ni maknanya khawf, takut, dan juga wa tama'a. Wa tama'a ni kata ulama tafsir, tamak yang baik. Tamak ni maksudnya biar Allah Ta'ala terima semua amalan kita. Itu maksud dia. Sebab tu bila disebut tatajafa, tatajafa ni maksudnya meninggalkan sesuatu yang kita suka. Kan dalam ayat ni sebut menjauhkan lambung-lambung mereka daripada tempat tidur mereka kan. Sebab tu disebut madajih ni mana-mana tempat tidur. Tak kira tak katil ke, tak, ruang tamu ke, atas sofa ke, tepi BTS ke, sebelah tong gas ke, contoh. Tempat tidur, mana-mana tak kisah tempat tidur. Sebab tu disebut tatajafa ni makna meninggalkan sesuatu yang kita suka. Tuan-tuan, siapa yang tak suka tidur? Nah, ada kat sini tak suka tidur? Tidur ni favourite tak tuan-tuan? Kuliah tidur tuan-tuan? Favourite tuan-tuan. Ni malam ni pun paling lama kuliah ni. Sampai besok game sedap. Malam ni nak qada tidur Ustaz, jangan lama kuliah. Malam ni pukul 10 nak tidur dah, pasal pukul 5 England main. Besok kuliah subuh pakai cancel. Allahu Akbar. Sebab tu disebut tatajafa junubuhum anil madajih. Mereka tinggalkan tempat tidur, jauhkan lambung-lambung mereka. Untuk apa? Yad'una rabbahum. Mereka nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan khawfa wa tama'ah, dalam keadaan mereka takut dan juga mereka tamak, itu mengharapkan segala yang dibuat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berarti jangan bimbang. Kita ni tuan-tuan, amalan kita banyak mana pun, besok kita masuk syurga ni bukan dengan amalan. Bukan dengan amalan. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang mampu menyelamatkan kamu daripada neraka, dan begitu juga menjamin kamu masuk syurga, lebih kurang itu. Termasuk aku, kata Nabi SAW, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih Imam Bukhari. Kalau Nabi SAW pun amalan dia begitu hebat pun mengharap rahmat Allah, gitu je. Tapi tuan-tuan kena faham, nak dapat rahmat Allah SWT kena ada amalan. Takut dengar separuh jalan. Dia kata ustaz tu kata tak apa, masuk syurga ni tak pandang amalan, jadi tak semayang pun tak apa. Tak boleh. Nampak? Dia kena amalan juga, tuan-tuan. Sebab tu nak dapat rahmat Allah SWT ni kena ada amalan. Tu cerita dia. Cuma bukan banyak amalan. Sebab Allah tak nak kita bangga dengan amalan itu, tuan-tuan. Yang perlu dia khauf dan raja. Raja ni yang mengharap di mana kita besarkan Allah SWT, tuan. Kerana kita masuk syurga, kita harapkan syurga kerana besar Allah SWT. Itu yang penting. Allah. Baik. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam satu hadis kursi, tuan-tuan, kata Nabi SAW, ana inda zanni abdi bih. Makna aku ni seperti mana hamba ku sangkakan kepada aku. Kita ni duk sangka, jangan sangka jahat dengan Allah. Kita duk sangka baik. Kadang-kadang kita doa tak dapat, sangka baik dengan Allah SWT. Allah SWT ni bersangka ikut kita punya sangkaan.
Besok kita dah nak mati, sakit, ya Allah, jadikanlah sakit ni sebagai penebus dosa aku, ya Allah. Allah ampunkan dosa kita. Ya Allah, jadikanlah sakit ni, ya Allah, punca aku masuk syurga. Masuk syurga. Jangan sebut, ya Allah, punya ramai orang kat Kajang, kat Langat ni, kenapa aku, ya Allah. Allah Akbar. Baik, itu yang ke-6 saya rekan-rekan, ya. Yang ke-7, tuan-tuan, dia cinta kepada kebaikan, benci kepada maksiat. Bila mana tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah SWT ni, kita mula suka kepada kebaikan dan kita benci kepada perkara-perkara maksiat. Tuan-tuan, sebab tu dia mula rasa seronok buat baik, dan dia mula benci kepada dosa. Tak suka benda-benda dosa ni, tak suka. Malah dia rasa benci ni sampai maksiat yang dulu dia cukup suka buat benda ni, dia jadi benci. Tuan-tuan, macam kita ni semua ni, kita dalam surau ni semua ni, semua ada kisah silam ni, kan? Semua ada. Tak sahabat warak lah, masing-masing semua buat tukar colour ni. Kan? Sekarang ni memanglah muka kedua pegang kopi memang, tuan-tuan. Zaman muda-muda dulu nak bawa budak-budak bawa nak tu, kan? Zaman kita dah sampai tak mencabar, tuan-tuan. Zaman handphone macam sekarang ni, Allah Akbar, pening balik tu. Anak-anak ni berambat nak suruh main kat luar. Kita dulu mak bapak kita hambat suruh balik, tuan-tuan. Allah Akbar. Jadi dia benci, walaupun dulu dia kaki suka, masuk 8 malam, keluar 8 pagi, menang RM20 je. Tak apa, menyarap atas tiba suka dia. Pagi raya pun pagi raya lah. Memang jenis suka dulu. Jenis tak semayang, jenis kambing. Alhamdulillah, tiba-tiba macam mana entah satu hari dia doa, Allah terima doa dia. Mana amalan dia Allah terima. Amalan doa tu Allah terima. Dia jadi tak nak dah. Tak nak dah. Dia tak nak, dia tak minat dah. Suka-suka dia pun tak apa dah. Dulu nombor ni tak beli nasi pun tak apa, janji mau beli nombor dulu. Satu hari allocate duit ni, satu hari RM5 ke RM10 nombor. Tak makan tak apa. Dulu. Sekarang ni tiba-tiba Allah Ta'ala terima amalan dia. Dia kedai nombor pun dia tak boleh tengok lah. Contoh itulah. Punya benci dia dengan maksiat yang dulu dia suka. Allahu Akbar. Sebab tu bila mana dia dah seronok buat kebaikan, bila dia buat sesuatu dia buat sesuatu amalan tu, dia rasa macam satu nikmat yang membahagiakan ni. Semayang ni tak jadi, kalau dulu macam dia tak rasa jadi beban, tak rasa jadi paksa. Sebab tu tuan-tuan, betul dulu saya masa mula-mula saya mengaji dulu, bila Tok Guru cakap kita kena jadikan sembahyang ni waktu rehat gitu. Saya duk mikir rehat apa? Semayang. Semayang ni saya balik daripada Afrika ni, tuan-tuan, tekak saya on off je tu. Tahu kenapa tuan? Jap ada, jap tak ada. Nasib-nasib lah. Semalam kuliah okey, hari ni pula tak okey. So kalau malam ni pitching lagi, jangan marah kan, tuan. Baik. Bila Tok Guru cakap semayang ni jadi rehat, saya dulu pening. Macam mana semayang tu jadi rehat? Rupanya semayang, tuan-tuan, kalau kita semayang dalam keadaan tenang, kita rasa tenang, rehat semua, tuan-tuan. Kita tak rasa kejar-kejar. Kita rasa me time. Me time, bahasa sekarang me time. Saya pun pening, tuan-tuan. Me time, omah. Bahasa 12 sekarang, me time. Dia rasa dia duduk tu, dia bersama dengan Allah SWT masa semayang tu. Jadi dia rasa tenang. Semayang tak kejar-kejar, dia tamak nina, dia semayang, dia satu. Jadi tak penat, teman. Betul juga rupanya. Tapi nak capai tu nak kena usaha sikit lah, tuan-tuan. Kena banyak doa kepada Allah SWT. Dia tak rasa dia punya amalan ni, tak rasa semayang, tak rasa zikir, tak rasa ni, dia tak rasa. Dia macam mana? Dia tak rasa sebagai beban lah. Dia tak rasa sebagai paksaan.
Dan dia tak rasa pun itu sebagai tanggungjawab dia sebagai orang Islam, tak. Tapi dia rasa nak buat tu sebab apa? Dia seronok dapat lihat, dia dapat rasa bersama dengan Allah SWT. Dia bukan macam gila isim tak, gila isim lain. Dia tak semayang, Allah dalam poket. Allah. Saya pernah sembang sekali tuan-tuan dengan puak-puak ni. Saya lari tuan, takut saya ikut diorang. Jangan buat pasal tuan. Ni semayang ni semua kulit. Saya tak payah dah Ustaz, saya isi dah. Tuhan dalam poket saya. Masya Allah. Tunggu lagi. Tuan-tuan tunggu sekejap, saya pun tak kuliah hari ni. Tuhan dalam poket saya. Allahu Akbar. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan dia tuan-tuan, bila rasa tu, kita rasa suka kepada kebaikan ni, kepada amalan ni, dia tak duduk kepada perbuatannya. Dia rasa dalam hati pun dia rasa. Dia tadi tak nak, kalau ada rasa nak buat berdosa ni, kita rasa tu. Dia rasa dalam hati kita. Tuan-tuan. Jadi nak kena benda-benda nak buat, nak ke arah maksiat ni. Jadi tak berani dah tuan, nak ambil rasuah, tak berani. Dia hak orang tak berani ambil, sungguh juga. Lepas tu saya tuan-tuan, saya ajar anak-anak saya sampai sekarang. Saya kata kalau bukan hak kita, jangan ambil. Jangan ambil. Bukan hak kita, jumpa duit, jangan ambil. Lepas tu saya sebab saya sendiri pun gitu lah, kalau jumpa kan. Tapi setakat ni tak pernah tersepak RM1 lah. Setakat ni RM10, RM20 itulah kan. Kita Allah Alam lah kan. Jadi ajar anak-anak kita kena ajar kan? Kalau tidak kan dia kan habis bapak orang semua dia ambil. Ajar kat sekolah, saya balik saya cek anak-anak saya buka. Saya kata kalau bukan pensel pergi pulang balik, bukan pensel pulang balik. Kadang tuan-tuan balik kan rubber macam-macam color, pen pun ya Allah. Kalau bukan hak kita pulang balik. Ajar anak-anak kan. Kalau kita tak tegur, dia ingat bila kita tak tegur tu, dia kata buat benda dia buat tu betul. Allah Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan kalau kita betul-betul tuan-tuan, kita benci kepada, kalau betul-betul kita beriman ni, Allah akan tolong kita. Dalam surah Al-Anfal ayat 79, Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah ayaj'al lakum furqan. Furqan ni bermakna sifat yang boleh menjadi pembeza. Dan furqan ni Allah Taala akan bagikan kita sifat furqan dalam kita. Dan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum, dan juga dia akan hapuskan segala kesalahan-kesalahan dan akan ampunkan dosa-dosa itu. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, kan bila ada sifat furqan ni, kita boleh tahu benda ni maksiat, benda ni dosa, benda ni tuan-tuan, dia bukan pada ilmu sangat. Tuan-tuan ingat orang yang tak semayang ni, orang yang tak tutup aurat ni, orang yang tak nak puasa ni, orang yang buat dosa ni, tuan-tuan agak-agak dia ada ilmu ke tak ada ilmu? Dia tak tahu ke benda tu berdosa? Dia tahu tak? Dia tahu. Tak ada orang lah kat dunia ni yang Islam, mengaku Islam, tak tahu kata semayang tu wajib. Aduh, tak ada. Tapi sebab keimanan dia tak ada. Dia tak beriman. Dia tak ada kekuatan pada iman. Dia tahu hukum, tapi dia langgar gitu lah. Sebab tu tuan-tuan, Allah telah mulakan ayat ni dengan, wahai orang-orang yang beriman, kau mengaku kau beriman kan? Baik, kalau kau betul-betul kau beriman, in tattaqullah. Dan jika kamu bertakwa kepada Allah, kamu beriman, kamu bertakwa. Beriman, iman, takwa ni takut kepada Allah SWT. Lalu kalau kau ada dua sifat ni, yaj'al lakum furqana, kalau kami akan bagi kamu sifat furqan, pandai boleh membeza-beza. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kita selalu baca doa tak? Dan doa tak? Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna tinaba, wa arinal batila batila. Dah sebut doa tu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan kemudian tunjuklah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhi. Itu doa yang selalu kita baca. Tak tahulah sekarang ni kita baca lagi, tak tahu Allah Alam lah. Sebab kadang kita dibaca tuan-tuan, baca doa panjang umur, murah rezeki, itu je kita ni. Minta doa kaya. Lain tak ada. Allahu Akbar. Baik, itu yang ke-7. Yang ke-8, tak tahulah boleh ambil tak ambil hari tuan-tuan. Dia ada 10. Tak, ni mau masuk ke-8.
Baik, yang ke-8, sentiasa mengharapkan Allah SWT terima amalan dan diperbanyakkan doa kepada Allah SWT. Orang yang amalan dia terima, kata ulama ni, dia sentiasa mengharapkan Allah SWT terima amalan dia. Tadi dia rasa bimbang amalan dia tak diterima. Yang ini dia rasa dia sentiasa harap Allah SWT terima amalan dia, dan dia banyak berdoa kepada Allah SWT. Tuan-tuan, sebab kita beramal ni tuan-tuan bukan untuk orang puji. Kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita sedekah ni bukan untuk orang puji, tapi supaya kita harap sangat Allah SWT terima amalan kita. Itu dia penting. Dan kita banyak berdoa ni tuan-tuan. Sebab apa kita banyak berdoa? Sebab apa? Kita ni bila berdoa bermakna kita ni tanda kita ni hamba kepada Allah SWT. Nak tunjuk pada Allah SWT kita ni lemah, dan kita hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Tunggu. Sebab itulah kita banyak berdoa, tuan-tuan. Dan itu kata Nabi SAW, ad-du'a'u wal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis sahih Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Doa itu pun dah jadi ibadah. Bila ibadah ni bermakna, tuan-tuan, bermakna ibadah ni jadi apa? Jadi ibadah ni jadi pahala. Bila nama-nama ibadah ni jadi pahala lah tuan-tuan. Kan Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan, dia bertawassul dengan amalan ni. Kan Nabi Ibrahim sendiri doa dalam surah Al-Baqarah ayat 127, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wal Ismail. Dan ketika mana Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Kaabah, rumah Allah, bersama-sama dengan Ismail anak dia. Lalu sambil-sambil tu dia berdoa, kata ulama, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan doa Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, terimalah, taqabbal minna, terimalah amalan daripada kami. Sebut kami, kenapa? Sebab kami itu makna Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dia tak minta untuk dia seorang kan? Tak nak sekali anak dia tolong kan? Kaabah ni dah ada dah. Kaabah ni setengah riwayat kata malaikat yang bina. Nabi Adam turun tu Kaabah ada dah, tuan-tuan. Cuma selepas tu dia runtuh. Zaman Nabi Nuh AS banjir besar. Zaman Nabi Ibrahim AS, Allah telah perintahkan untuk bina kembali. Itu yang Nabi Ibrahim buat. Jadi Nabi Ibrahim AS, tuan, ketika mana sedang meninggikan Kaabah ni, tuan-tuan, susun semua tu, sambil-sambil tu doa pada Allah Taala, Rabbana wa taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Itu ya. Minta, ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Ini yang kata Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan. Nabi lah. Dan jasa tak lekang mulut dia doa kepada Allah Taala. Dan kata ulama tafsir, bermakna Nabi Ibrahim AS bertawassul dengan amal ibadat dia. Mana boleh tak? Boleh. Kita semayang, kita sedekah, nanti kita doa, ya Allah, berkat sedekah aku ni, ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Boleh, tak ada masalah. Ulama kata bertawassul dengan ibadah itu boleh, tak ada masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malah Allah telah beritahu dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT dan Tuhan berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kata ulama tafsir, bermakna doa kita ni mesti kepada Allah SWT saja. Makna kalau kita nak minta apa-apa, minta dengan Allah SWT, bukan dengan benda lain. Bukan minta dengan Allah SWT dan juga benda lain, tak boleh. Hanya pada Allah SWT. Udhuni, kamu minta aku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, tapi barang sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada beribadat kepadaku. Beribadat ni mana doa, minta dengan aku, sayadkhulul jahannama dakhirin, akan aku masukkan dia dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Tuan-tuan, ni sifat Allah SWT ni, tuan-tuan. Dia bukan macam manusia. Kita manusia ni lain.
Allah SWT ni, tuan-tuan, kalau tak minta marah. Allah SWT kata, kalau kamu tak minta, maknanya kamu sombong. Sombong ni tak doa pada aku, tak minta. Dan orang yang sombong ni, saya dukhulul jahannam dakhilin, aku masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ni sifat Allah SWT, tuan-tuan. Bukan macam manusia. Manusia kalau minta marah, kalau minta selalu marah. Betul tak? Allah SWT kalau minta, tak minta marah. Manusia kalau minta selalu tak dapat hantar, sorry minta kali pertama boleh tolong, kali kedua tolong muat lah. Kalau dia tak ada kerja lain, nasi minta kau kerja lah bila kena agak orang, dia nasihat orang. Kali ketiga nampak berjauh, kalau gila celaka tu perempuan minta sumbangan. Ni tuan-tuan, inilah manusia. Tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, itu nombor 8. Dia ada 2 lagi. Sambung, tak tahulah bila ada masa kita sambung nanti insyaAllah. Tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya kongsikan pada malam ni, tuan-tuan boleh beri manfaat kepada kita. Lepas tu kita kena ingat tuan-tuan, amalan-amalan kita ni tuan-tuan terserah pada Allah SWT. Tuan-tuan, apa yang dah saya kongsikan sebelum ni tuan-tuan, yang penting kita usaha. Sebab kata ulama pun, you do your best and the rest serah pada Allah. Itu ya. Kita jangan duk petikai macam-macam, tengok, kita ikut je. Tuan-tuan, tak rugi tuan-tuan kalau kita ikut perintah Allah SWT. Tak ada masalah. Tak ada rugi. Dalam keadaan dunia hari ni tuan, dengan mati mudah sekarang ni lah. Baru ni seorang tuan jemaah masjid di Jelas, sihat tuan-tuan, kan sakit pun, badan sado, tahu meninggal. Bukan tak aktif tuan, kan? Bukannya jenis tak sukan, tak exercise, meninggal tuan. Kan? Doktor tak tahu nak buat apa. Doktor kata sudden death tu dah, jantung lah. Itu je alasan, nak cakap apa lagi. Tapi nak sibuknya mati je. Allahu Akbar. Zaman-zaman sekarang ni tuan, mungkin makanan dan pemakanan kita pun tak sihat, udara kita pun tak sihat, macam-macam. Jadi mati hari ini mudah. Dulu kalau orang mati umur 80, umur 90 mati tak. Sekarang umur 16, umur 17, umur 20. Kenapa? Semalam mati 4 orang racing motor LPT. Tapi tak apa tuan, dia orang mati di jalan yang lurus. Sijil kat highway, tak ada kerja tak. Tak cakap lebih-lebih orang marah kita. Bila nasihat tak mau dengar, bila mati bila malaikat kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita, dan sentiasalah kita ni berada dalam perintah Allah SWT. Mohon maaf dan ampun saya terkasar bahasa. Ada rezeki, ada umur dan jodoh kita jumpa lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.